sambung sikit lagi. Okay, kita sambung sikit lagi. Part 4 kita tengok pair-pair lain. Sebab Go memang trending. So dia tak ada benda yang mengelirukan. Dia just straightforward saja. Go ni straightforward. Cuma kita tak percaya tau dengan sifat Go kalau dia nak buat trend 2 tahun, dia memang dia buat trend je. Dia adalah sideway dia. Sebab tu kita ada trending dengan sideway. Dia ada trending, sideway. Tapi dia 2 tahun kalau dia nak naik, dia naik je. Cuma benda ni ramai yang tak yakin lah. Kita tak yakin lah betul ke mamak ni. Tu je lah. Okay. Tapi kalau currency ni dia tak macam tu sangat. So kita tengok yang lain. Dan yang paling penting adalah kita tengok kat sini. Kenapa saya kata jangan complicatedkan sangat dengan cara kita trade untuk melihat satu benda. Yang paling penting hanyalah kalau MA atas, MA 50 atas MA 200, dia trend buy. Yang kita nak complicatedkan sangat dengan kecuali bahagian validation tu confirm kita kena buat. Bila kita dah validate, yes, trend dah bertukar. Yang selepas tu kita jangan nak fikir sangat dia nak tukar trend ke apa ke tak. Selagi dia tak tukar, kita jangan kata dia tukar. Straightforward macam tu je. So kena pegang macam tu je. Sebab contoh macam ni, kalau kita nampak kat sini kan, kat sini kita akan nampak dia sideway tau. Bila kita tak menggunakan MA sebagai trend, sebab kita guna kaedah ni kita jangan sembang pasal cara lain lah, kita sembang cara ni je. Jadi kita akan anggap ini pot ataupun sideway. Betul, pot ataupun sideway betul. Tapi kita akan jadi satu, kita tak tahu mana arah tuju kita nak buat. Kita nak sell kat atas ni kan, takut dia breakout ke atas. Kita nak buy kat bawah ni kan, kita takut dia breakout ke bawah. Kalau kita buy kat sini, dia pergi, alhamdulillah. Kalau kita sell kat sini, dia pergi, alhamdulillah. Kan banyak benda yang dalam kepala nak kena fikir. Dah lah kau nak kena fikir benda lain banyak lagi. Lepas tu nak kena fikir pula kalau aku masuk buy, kan dia breakout ke bawah. Sudah. Jadi kita nak kena eliminate benda-benda macam ni sebenarnya. Korang yang jadi kocak-kacir tu sebab ada banyak keraguan dalam kepala. Benda-benda lain yang berfikir. Bila kita pegang pada satu keadaan, ini tak tukar lagi, masih lagi atas, walaupun dia merapat ke apa, dia main kat sini, ini masih lagi trend buy, tak apa. So kita just follow je lah. Trend buy lah. Kita masukkan stochastic, kita tengok, kita tunggu dia punya setup. Okay, dekat sini crossing dia kat sini. Habis kenapa kita tak ambil cross atas untuk sell? Adalah sebab dia. Okay, ini break atas. Ini kalau candle pada separator, memang perangai dia macam ni. So kita tak boleh anggap dia gagal. Sebab mungkin dekat SM yang jadi macam ni, dekat tempat lain tak jadi. Pada separator memang candle dia boleh bertukar wajah. Buka lain, buka ni. So kita tak boleh anggap dia sebagai kena SL. Tapi kat sini SL lah. Tapi dia pergi kan, kita apa, tak ada masalah pun. Satu dekat situ. And then kita ada lagi ini pun masalah setup duduk dekat sini. Okay, kita breakout atas, kita masuk. Jadi ini belum pergi wujud setup sekali lagi. Dia ibarat dia nak menyokong je lah. Okay. And then trend tak bertukar lagi tahu kat sini. Kita ada setup. Dia breakout ke bawah, kita tak masuk. Okay, nampak tak beza dia pada pegangan korang nak fokus buy ke korang nak fokus sell. So bila kita just pegang pada benda ni, kita boleh fokus pada satu bahagian sahaja. Aku nak tunggu dia turun, lepas tu dia buat setup, nak buy je. So kita dah tak ada perkataan ini kalau aku buy kan dia breakout ke bawah. Kalau dia breakout ke bawah macam ni, maksudnya ini kita nak buy tapi dia breakout ke bawah, dah tak apalah, dia tukarlah trend. Nampak tak? Kita dah tak ada keraguan dekat situ. Nak berteka-teki, nak buy kan ke bawah, nak sell kan ke atas, tak ada.
Okay, sama juga dengan tempat-tempat lain. Yang ini dia rapat, ini dia retouch, ini BB rasanya belum lagi kot. Mana bowling ke band aku? Tunjuk sikit kan, kat mana bowling ke band? Trend Okay, trend. Okay, dia return. Lepas tu dia backup top BB. Okay, kat sini. Kat sini kan dia tukar trend. Validate memang kena buat. Sebab kita memang banyak fast signal. Kalau kita, bukan dia fast signal sangat, dia lebih kurang jadi macam ni tau. Kita ada setup, lepas tu kita tunggu, alah, buit ke atas pula. Ada setup lagi, kita tunggu, alah, buit ke atas lagi. Dia lebih banyak macam tu. Dia lebih banyak benda-benda yang macam tu. Okay, tapi lebih baik validate je dulu. Okay, so kat sini dah settle dia kat sini. Kat sini baru kita boleh ambil first entry. First entry dekat sini. Okay, dia dah tukar trend kat sini kan. First entry kat sini, backup ke bawah, dia pergi. Walaupun tak banyak, tak apalah. Lepas tu dia ada kat sini satu lagi, dia backup ke atas. Backup ke atas macam biasa. Kita kata backup ke atas, aku tak masuk. So, ada tak kita kena dengan market? Soalan saya. Walaupun MA ni nampak macam tak berapa nak kuat lagi lah. Ini bang, ini sideway ni. Ini sideway. Kalau kan, kalau tu yang jahatnya dalam trading sebenarnya. Jadi kalau ada kalau tu lagi, korang masih lagi satu berteka-teki, tapi korang tak macam main game lagi. Belum tahap main game dalam trading. Main game ni maknanya tu je lah. Kita just tekan button tu je. Weh, seleko. Tekan je button. Okay, dan kita tengok ke sini pun sama juga benda dia. Walaupun kita nampak sebenarnya dia macam tak ada, dia macam kejap trend buy, kejap trend sell, kejap trend buy. Habis macam mana bang? Ini macam mana kita nak trade bang? Tukar trend, lepas tu kena perangkap kan. Tukar trend buy, kita pun fokus buy, kena perangkap. Tukar trend sell, kita pun kena perangkap. Ini yang menjadi masalah pada trader yang menggunakan MA. Dia terlampau fokus pada market sideway. Dia nampak benda macam ni, dan dia memang betul kalau korang tak kaji habis-habis, memang akan terperangkap lah. Kata perangkap, ini kita sell kan, ni sebab trend sell, kita sell, dia pergi ke sini, lepas tu dia tukar trend. Memang kenalah. Jadi korang kan ada satu teka-teki dalam kepala. Ini tengah-tengah trending up, contoh kat sini, dalam tengah-tengah trend sell, dalam tengah-tengah trend sell korang sell. Lepas tu ini kalau aku sell kan, dia tukar trend. Ini menjadi masalah. Kita terlampau mikirkan pasal benda tu. Kalau dia tukar trend, tak ada hal. Dia tukar trend, validate, and then kita dapat. Kalau sempat ada setup, ada. Kalau tak ada, dia tukar trend balik, kita validate balik, kita dapat. Contoh dekat sini, nanti kita tunggu. Tapi maksudnya, korang punya masalah adalah, bang, macam mana kita nak kenal market tu sideway ke market tu trending? Kita tak perlu nak ambil pot pun, tak perlu nak ambil tahu pun. Kalau dia nak buat sideway, biar je lah. Kita dengan cara kita tetap masih lagi boleh trade walaupun market sideway, bertukar-tukar trend. Contoh ini dia tukar, ini daripada ini sell, kita dapat sini satu, kita dapat satu, lepas tu dia tukar, kita dapat satu, dua, lepas tu dia tukar, kat sini banyak lah kita dapat nanti. Okay, jadi walaupun dia bertukar-tukar trend sideway ke apa, kita masih lagi okey, tak ada masalah pun. Okay, kita tengok kat sini, dia cross dekat sini, lepas tu dia rapat sangat, cross ni, return, breakout, dekat sangat ni. Masukkan stochastic je. Mana tadi cross? Okay, cross, return, breakout sekaligus. Lepas tu dia buat, ada tak? Ini tak ada, tak sampai dekat sini pun tak sampai, ini pun tak sampai. So kita tak ada setup kat sini sebenarnya. Jadi dia nak
dia nak buat sideway ke ataupun dia nak bertukar-tukar trend pun, kita tak kena dengan market ni, tak sampai. Ni 31. Kalau kita ambil juga, dia akan meningkatkan setup yang tak jadi. Itu je lah. Okay, nampak kat sini. So yang penting, korang nak kena buang banyak benda yang ada dalam kepala. Satu, macam mana nak kenal market, nak bertukar daripada trend jadi port ataupun sideway, daripada sideway nak bertukar jadi trend. Tak perlu nak fikir benda tu, kita just follow flow dia je. Ada setup, kita masuk. Kalau kita masuk, contoh sekarang dia tengah tukar. Belum. Okay, dekat sini. Okay, sini dia tukar. Dia tukar dekat sini, dia cross, dia return, dia wake out. Lama nak boleh dapat setup, tapi tak apa lah, tak ada hal. Okay, ini first, kita punya setup kita first. Sepatutnya cross dekat sini, tapi tak kena, sebab dia tak beri ke bawah, dia beri ke atas. Okay, next, dia ada crossing dekat sini. Tapi ini kalau dah macam ni kalau dah berenang ke atas ni, biar je lah dulu, tak apalah. Cuma kita kata, kita just follow je. Kita tak payah nak fikir panjang. Okay, dia breakout ke atas lagi, kita tak masuk lagi. And then dekat sini baru jadi satu setup. Dia breakout, kita masuk kat sini, tak jauh dia pergi. Sebab ini, itu kata, kita asingkan dulu korang nak tipis setakat mana. Okay, korang nak tipis setakat mana tu, itu bab lain. Jadi korang faham. Okay, breakout, masuk dekat sini, satu candle dapat. Tapi tengoklah PHF takkanlah korang nak 200 pip, 300 pip, agak-agak lah kan, 70 pip, 80 pip, macam tu je lah. Okay, and then kita ada satu lagi dekat dekat sini, baru dia cross dekat sini. Nampak tak? And then kalau dia buat trend lagi pun, nanti dia naik atas, lepas tu dia turun, kita masih lagi boleh buat profit. Tapi kat sini ni, pattern berenang ke atas ni, terbalik ni, perangai ni terbalik ni. Dia main, korang kena ingat, setup lajak daripada MA, trend sell, MA bawah, setup atas. So memang biasa dia main layan dulu, baru dia gerak. Okay, setup atas, dia nak layan dulu. Okay, tak apa. Okay, satu. Jadi kita nampak dah kat situ, walaupun market sideway ataupun buat tukar-tukar trend. Contoh kat sini buat tukar-tukar trend, yang selama ni kalau korang belajar, korang tak boleh nak taker tau. Nak taker macam mana dia kalau dia bertukar-tukar trend. Sekarang kau faham lah, tak perlu nak taker pun, tak perlu nak ambil tahu, tak perlu nak taker, just follow the flow dia sahaja. Kalau dia trending, lagi sedap. Kalau dia trend pendek-pendek, kita tak ada masalah. Kalau dia trend panjang-panjang, kita sedap. Itu je lah.